Koyo Konan adalah seorang tokoh terkemuka dalam industri hiburan Jepun, terkenal dengan persembahannya yang menawan. Beliau diwakili oleh Simo Entertainment, sebuah agensi yang menyokong usaha profesionalnya. Laluan beliau ke dalam seni persembahan agak unik, bermula daripada interaksi di media sosial yang membawa beliau kepada agensi semasanya. Seseorang yang memerhatikan karisma semula jadi dan keupayaan beliau untuk berhubung dengan orang lain, mencadangkan beliau menceburi kejaya di mana beliau boleh dilihat oleh khalayak yang lebih luas. Hubungan menarik ini akhirnya membawa beliau kepada agensi beliau, yang kemudiannya memudahkan pengenalan kepada sebuah syarikat produksi. Selepas pertimbangan yang teliti, Koyo melihat ini sebagai peluang penting dan memilih untuk memulakan kejaya persembahannya. Beliau telah menggambarkan pengalaman penggambaran kerja debutnya sebagai sangat memuaskan. Di luar kerjanya, Koyo mengekalkan gaya hidup sihat sebagai seorang yang tidak merokok dan tidak minum alkohol. Beliau memiliki pelbagai kemahiran dan hobi, termasuk balet dan piano. Tambahan pula, beliau menunjukkan kebolehan interpersonal yang kuat, digambarkan sebagai baik dalam bercakap dengan orang dan proaktif dalam pendekatannya. Dalam lakonan di skrin, Koyo sering membawa watak sebagai watak kakak yang tenang dan cool. Walau bagaimanapun, beliau mendedahkan bahawa perwatakan peribadinya lebih menyerupai seorang adik perempuan yang ramah dan mudah didekati, menawarkan kontras yang menawan kepada imej profesionalnya. Pelakon lain, Hiromu Sawano, juga telah memuji gaya lakonannya, menggambarkannya sebagai ramah dan lembut. Beliau juga mencatat keupayaan semula jadi Koyo untuk berimprovisasi dialog dan gerak isyarat yang tidak ada dalam skrip, menambahkan kualiti yang unik dan dinamik kepada persembahannya. Mengekalkan fizikalnya untuk penggambaran adalah bukti disiplin profesional Koyo. Mengikut jadual kerjanya yang biasa, beliau mematuhi regimen diet yang ketat. Selama 2 minggu sebelum penggambaran, beliau menumpukan kepada pengambilan apel, ubi kelidik dan protein yang ketat dan sama sekali tidak makan pada hari sebelum penggambaran. Beliau merancang secara strategik untuk menikmati makanan kegemaran selepas penggambaran, didorong oleh falsafah bahawa lebih baik menyesal makan daripada menyesal tidak makan selepas penggambaran yang mencabar. Walaupun beliau mengakui bahawa mematuhi diet ketat boleh mencabar, beliau tekun menghadiri sesi latihan peribadi 4 kali seminggu untuk kekal dalam keadaan fizikal terbaik. Gabungan dedikasi profesional, bakat semula jadi, dan sifat peribadi yang unik menjadikan Koyo Konan seorang tokoh yang menarik dalam lanskap hiburan Jepun.